Wisma Tengku Omar. Nampak dari sini yang tinggi sana, hujung sana, Museum Tsunami Aceh. Jom kita ke sana. 5 minit aja dari Hotel Garuda Syariah yang tempat Zul menginap tu. Buka jam 9 pagi, tutup jam 4 petang. Museum Tsunami. 1, 2, 3. Beli tiket di sini 20,000 seorang sebelum masuk. So, total 60,000. Okay, ini pandangan pertama dari pintu masuk di Museum Tsunami. Dilarang membawa makanan dan minuman di dalam pintu masuk utama. Kita ambil tiket, lepas tu letak dalam bekas tu, boleh masuk. Tiket tinggal di situ. Gelak gugu nak ambil gambar gua ni. Lorong ini akan membawa anda pada suasana minggu pagi 26 Disember 2004 ketika tsunami terjadi. Lorong ni, jom Zul bawa masuk. Gelap kan? Dengar bunyi dah lah ya. Gelap. Zul nak jalan pun payah. Yelah, tsunami kan. Lepas tu ada titisan air. Ada titisan air awak. Alah, basah dah. Ada titisan air. Sebab ni nak menggambarkan suasana tsunami pada pagi tu. Hujan. Bukan hujan kan? Titisan air tu. Bismillah. Ruang renungan. Jom masuk. Kita semua terlahir dengan cara yang sama, akan tetapi ajal atau kematian akan menjemput dengan caranya. Lihat gambar ni, kesan tsunami. Rumah-rumah dan berbagai infrastruktur hancur lulu.